Dia ada merah isi putih, merah isi merah, kuning isi putih. Tak ada lagi kuning isi kuning. Jom kita try. Hai, hari ni kita ada tiga jenis buah naga. Okey, yang ini sangat susah nak jumpa. Dia macam bermusim juga tau. Mungkin setahun ada dalam 2 kali macam tu musim dia. Buah naga kuning. Ini buah naga merah. Ini senang kita nak jumpa kat mana-mana. Yang ini buah naga kulit merah tapi isi dia putih. Tapi aku tak sure putih ke merah. Nanti kita check, okay? So, kita start dengan buah yang kita jarang makan dulu. Kita start dengan buah warna kuning, okay? So, aku belah depan korang. Ni. Kita belah macam ni lah. Ya, aku tak sabar gila. Semalam aku lalu ni dekat Bukit Besi, Sungai Besi tau. Aku nampak buah ni banyak gila. Aku belah satu-satu tau. Kita belah dulu baru kita makan, okay? Ni kulit merah tapi isi putih. Jom kita tengok betul ke tak isi putih. Isi merah. Surprise. Ni kau ingat jambul ni? Aku cakap tadi kulit merah tapi isi putih. Tada! Isi putih weh. Yang ini normal, kita senang nak jumpa kat mana-mana. Kulit merah, isi merah. Jom tengok. Betul ke tak? Betul ke tak aku cakap isi merah? 1, 2, kan betul? Isi merah. Yang merah ni yang senang kita jumpa tahu kat mana-mana ada. Okay. Aku nak makan dengan yang isi putih warna kuning. So, mati ikut kepala dia. Sedapnya. Telan Leo aku tengok. Okay, try. Kita nak pegang dulu. Kita try. Ini. Jangan. Mana kepala dia ni? Cantik weh, ya Allah. Aku dah lama nak buat video ni. Ambil gambar tu. Jom kita try yang kuning isi putih dulu. Yang ni susah nak jumpa. Tak tahulah korang susah nak jumpa. Tapi aku dah lama cari. Ni baru aku jumpa orang jual kat tepi jalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Isi dia tak manis sangat. Dia rasa agak plain. Masam-masam sikit. Sedapnya. Sedap. Habis. Next kita try yang ini. Kulit merah, isi putih. Okay. Yang tadi dia agak masam-masam sikit. Dia rasa plain sikit. Tapi dia kurang manis. Dia cuma manis buah yang biasa sahaja. Kita try yang ni pula, okay? Yang ini pun dia rasa plain. Dia ada manis buah. Tapi dia tak ada rasa masam. Yang kuning tu dia ada rasa masam. Ni bila kau dah makan 2-3 kali, dia datang rasa manis tu. Tapi dia tak ada rasa masam lah.
Terus next kita makan yang isi merah. Merah ni senang nak jumpa. So aku rasa korang tahu dah rasa dia macam mana kan. Ni sangat-sangat senang nak jumpa. Kat mana-mana dia boleh ada orang jual. Dan sekarang dia harga dia murah. Yang merah ni dia ada rasa masam sikit. And then dia ada rasa manis lah. Yang tadi tu yang putih, kulit merah si putih tu, dia langsung tak ada rasa masam. Yang ni dia ada rasa masam sikit. Makan yang merah, mulut dia merah. Tak. Habis. So rupanya macam ini. Habis. 3-3. Sedap. So korang pun boleh cari dan try. Bye bye. Habis. Dah habis dah pun. Dah habis 3.